Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak goreng tempe. Tengah hari ni nak goreng tempe. Sebenarnya tempe ni duk, asalnya mari daripada makanan yang mari daripada negara jiran kita no, Indonesia no. Dia mari sini. Atulah ni belum luasa Malaysia ni. Jadi orang Malaysia pun suka dah juga makan tempe. Nek Yah ingat lagi pertama kali Nek Yah makan tempe. Masa tu Nek Yah muda-muda lah. Makan di kedai lah, di restoran. Lepas tu ambil kata, benda apa ni? Makan-makan dah boleh nak pergi. Lepas tu lama-lama tu jadi sedap budak. Jadi makanan kegemaran lah. Budak dah ni dah keluarga Nek Yah ni, tempe ni saat ni. Gitu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tempe ni sekarang ni anak cucu Nek Yah pun suka. Bukan kadang Nek Yah ya, anak cucu pun suka tempe ni. Masuk apa-apa pun memang dia orang sukalah. Jom ni cara Nek Yah goreng tempe. Biasa Nek Yah goreng gini. Ikuti Nek Yah deh. Kita perlukan tempe. Nek Yah ada 3 tempe ni. Tempe, ikan bili. Sukalah nak buat ikan bili ke udang ke apa benda ke. Tapi Nek Yah ada ikan bili. Tak ada udang hari ni. Ikan bili. Ni bumbu-bumbu dia ni begini. Bawang merah, bawang putih, buah kerah. Buah kerah ni untuk rasa lemuk tu. Lepas tu serai 2 batang. Ni je bahan dia. Ada rasa lagi. Ni. Cili kisau. Tak ada lah. Gula garang gitu lah. Jadi mula-mula kita goreng ni. Kita goreng ikan bilis dulu. Gitu. Kita goreng ikan bilis. Ikan bilis ni kita basuh-basuh, kita sejak biar dia kering dulu deh. Sejak biar dia kering. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe kita ni kita iri lah. Iri tu terseruh lah, nak iri gana-gana pun. Dulu tempe Nek Yah ingat, ada orang mama ni dia duduk sebelah kapur Nek Yah tu, dia buat tempe. Dia tak buat dalam plastik gini. Dia buat dia buku dalam daun pisang. Daun pisang, lepas tu lepas daun pisang dia buku sok kabur dia dua. Sedap je rasa. Ni dalam plastik ni rasa macam kurang sikit lah. Tapi sama je. Tapi dulu dia bubuh. Dia buku daun pisang lah. Dia tebal dulu, tebal. Ni nipis siap lah. Bukan makanan asal Terengganu ni sahabat-sahabat ni. Okey, sahabat-sahabat ni. Bawang kita ni kita blend deh. Bawang merah, bawang putih, buah kerah. Kita blend. Serai kita katuk je. Okey, sahabat-sahabat. Kita goreng tempe kita dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia jadi garing lah. Okey, sahabat-sahabat. Apa nama tu? Ini tempe kita ni. Garingnya ni. Kita tutup apinya.
Sini. Kuning. Kita goreng yang garing. Lepas tu kita goreng ikan bilis kita. Kita basuh-basuh ikan bilis ke sejak dia biar dia kering betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bilis pun kita goreng biar dia garing juga. Goreng api slow. Okey, sahabat-sahabat. Panas sangat api. Sekarang kita nak tumis ni deh. Dengan minyak yang sama. Nak tumis bawang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bulada. Tebus juga. Tebus sekali pun ada. Kita tumis sampai dia pecah minyak lah. Sampai dia masuk. Kalau sahabat-sahabat nak lagi bedah, pun ada jauh. Saya tak boleh buat pedas sangat ni sebab cucu ni yang nak makan. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita bergagang. Bersitik sudah lah gagang. Sebab kita bilis tu masin dah. Gagang. Kita buat nisang sikit. Okey, sahabat-sahabat, kita buat saja jambu sikit deh. Biar ada rasa masam-masam. Lepas tu kita berpercah sikit. Ni keluar rabu ni putera ni sahabat-sahabat. Di sini. Tak payah bubuk cukup rasa lah kalau kita buat tu. Oh, bila dia bunyi dah ni masuk dah minyak lah ke dah ni. Kita pun bubur tempe kita. Bismillahirrahmanirrahim. Api masuk. Tunggu dia sejuk, kita bubur ikan bilis kita. Okey, sahabat-sahabat. Ni. Goreng tempe kita ni. Sekarang nak makan nasi. Nak makan nasi. Nak goreng telur je, telur dadar. Lepas tu kita makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Minai dulu. Jadi kita ambil ni sahabat-sahabat. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sahabat-sahabat. Patutnya ada ulang baru nyakut kau.
Ada ulang. Tapi sahabat-sahabat, makan gini tak ada kuah ni, kita orang tua ni berhati-hati sikit. Lekat kan nanti. Ada kuah. Sedap sahabat-sahabat. Tempe. Ikan bilis ni biar dia sejuk dulu dok. Sambal-sambal dia baru kita gaul, baru dia rapuh kan. Dia rapuh. Tak ada lauk lain pun apa tu. Dia ada ulang dia setiap dia. Nyaku lah. Nasi kering, tak ada kuah. Sahabat-sahabat rajin dok makan nasi gini. Nasi tak ada kuah ni. Dengan gini je. Bagi nak iya ho. Kalau lauk lain tak apa dah. Oh ni cukup dah. Junet lah suka semua Semua suka tempe. Ada sejenis air goreng kering. Kering, bodoh-bodoh kering gitu. Mayang je bawah-bawah. Okey lah sahabat-sahabat. Setakat ni lah dulu video Nek Yah. Apa ni? Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah sahabat-sahabat support Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video. Bismillah. Allahu Akbar. Bye-bye.